Anak-anak pun dah besar dah nak kena beli motor dekat depo seorang satu. Ni dia EZ115. Selesai lah untuk anak-anak. Ni dia Yamaha EZ115 main dengan 114cc 8.7 horsepower. Walaupun motor ni tak berapa nak laju, tapi baguslah untuk anak-anak tu. Lagipun main dengan enjin Euro 4, motor ni pun jimat minyak tau. Main juga dengan transmisi 4 kelajuan, motor ni pakai gear. Selain jimat minyak, motor ni pun memang praktikal. Kalau tengok LC Y15, Y16, tak ada box bawah ni kan, tapi yang ni ada tau. Selain tu, motor ni boleh je nak pakai starter ataupun nak buat kickstart pun boleh. Tapi dah faham, kalau nak beli motor mesti risau buat spare part kan. Motor Yamaha kot, nak risau apa, spare part memang senang. Lagipun untuk maintenance motor ni pun tak teruk sangat. Meter pun main memang klasik, meter jarum, tapi tak apa kalau rosak tak mahal. Motor ni pun main dengan kunci yang simple je, senang je nak handle. Buat keselamatan pun jangan risaulah, depan ada single disc brake, belakang pakai brake drum. Brake drum pun dah cukup dah, sisi kecil bukan boleh laju. Bagi dah untuk pakai daily, bagi anak pakai pergi sekolah, sesuai dah. So abang kakak jangan lepaskan peluang ni, muka hanya RM1, tekan beg dekat bawah. Motor pun dah selesai ni, tunggu apa lagi? Jangan lupa like, follow, share video ni tau. Until next review, bye bye, Assalamualaikum.